Doa ini dibaca oleh sahabat Nabi ketika solat berjemaah sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu tak? Ada satu sunat yang kita boleh buat ketika mana i'tidal. Apa itu i'tidal? Ketika kita bangun daripada rakaat. Kan kita rakaat, kita bangun sami'allahu liman hamidah. Kita baca apa? Kita akan baca Rabbana lakal hamd. Betul tak? Akan tetapi ada satu sunat yang kita boleh amal. Ketika i'tidal kita tambah satu doa. Apa doa tersebut? Kita boleh baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Doa ini dibaca oleh sahabat Nabi ketika solat berjemaah sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu mereka solat berjemaah dengan Nabi dan Nabi terdengar ada satu orang sahabat Nabi di belakang membaca doa tersebut. Habis sembahyang Nabi tanya, siapa yang membaca doa tadi ketika i'tidal? Aku terdengar. Sahabat takut Nabi marah kan. Saya Rasul, apa Nabi bagi tahu kat dia? Aku nampak tadi ada lebih 30 malaikat merebut-rebut nak catat pada doa yang kamu baca ni. Siapa dulu yang dapat catat? Merebut-rebut nak menunjukkan betapa besarnya ganjaran pada tersebut. Bahkan bukan doa itu saja kita boleh baca, banyak lagi doa. Antaranya apa? Antaranya kita tambah Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Masya-Allah. Mana ustaz dapat semua tu? Kat dalam kitab ni lah, kitab 500 sunat-sunat dalam solat. Ibu ayah, kata ulama dalam satu ibadat kita boleh count sampai 500 pahala. Yang ustaz cerita ni antara sunat ketika i'tidal. Banyak lagi tau yang kita boleh dapat sebenarnya dalam kitab. Siapa nak tambah pahala solat? Pergi tekan beg kuning, dapatkan kitab. Murah aja. Boleh dapat 500 pahala dalam satu ibadat. Tekan beg kuning. Jom kita belajar tambahkan, ganda-gandakan pahala kita. Boleh? Tekan beg kuning sekarang.